Alia, kenapa pakai slipper pergi sekolah? Saya minta maaf cikgu, tapi... Kan awak tahu kan sendiri pergi sekolah tak boleh pakai slipper, kena pakai kasut. Lain kali pakai kasut, pergi masuk. Hai cikgu. Aduh, sakit. Alia, awak kenapa? Kaki saya semalam saya jatuh. Lah, patutlah awak pakai slipper. Yo. Mari sini, duduk sini dulu. Okey. Terima kasih. Sama. Awak kena marah ke tadi dengan cikgu? Saya dengar bising-bising kat depan tu tadi. Ya, cikgu tegur saya tadi sebab saya pakai slipper. Awak tak bagi tahu ke kaki awak sakit? Saya tak sempat lah nak cakap. Tak apalah. Jom kita naik kelas dulu. Saya tolong awak, okey? Awak pegang tu. Okey, terima kasih. Sama. Elok-elok. Sakit kan dah cakap. Aduh, sakit. Sakit kat mana? Sakit. Nanti Nasib bagi tahu cikgu kejap. Cikgu, Alia, cikgu. Kenapa Alia jatuh kat situ? Budak ni. Cikgu, sini cikgu. Alia. Ya Allah, Alia, awak kenapa ni? Cikgu, tadi kaki dia sakit sebenarnya cikgu. Lepas tu saya tolonglah dia nak naik tangga. Lepas tu dia terjatuh. Awak ni, jom. Saya bawa pergi klinik. Pelan-pelan. Okey. Cikgu, Alia macam mana? Tengah kena rawat dekat dalam. Dia tercakap tak ada yang serius pun. Alia kenapa sebenarnya? Dia cakap kaki dia sakit. Dia terjatuh semalam. Sebab tu lah dia pakai slipper. Oh, patutlah. Saya tak sengaja marah dia tadi. Patutlah saya dengar bunyi bising-bising tadi sebelum dia masuk. Saya ingatkan dia pakai slipper tu saja-saja. Sebab kita kan kena pakai kasut pergi sekolah. Yalah, nanti saya minta maaf dengan dia. Cikgu. Alia, dah siap? Dah. Saya duduk sini. Terima kasih. Sama. Duduk sana dulu. Duduk. Okay. Saya pergi kantin kejap tu, saya belikan awak air. Awak tunggu sini tau. Okey. Alia, kaki awak macam mana? Kaki saya dah okey dah cikgu. Alhamdulillah. Kalau sakit lagi tak apalah kalau awak nak pakai slipper. Tapi nanti kalau dah okey pakai kasut balik tau. Okey cikgu. Apa-apa beritahu saya. Jangan diam je. Baik cikgu. Saya minta maaf tau marah awak. Okey, tak apa cikgu. Okeylah, saya pergi dulu, okey? Okey, hati-hati. Okey. Kenapa kau nak jumpa saya hari ni? Hari ni saya nak jumpa dengan you sebab anak saya si Yusof tu habis muka lebam-lebam tau. Saya minta maaf Puan, tapi semalam saya tak ada dekat dalam kelas. Jadi boleh saya tahu dia bergaduh dengan siapa? Dia cakap dia bertumbuk dengan budak nama Amir tu, tak silap saya. Amir? Dia ada bagi tahu dia orang bergaduh sebab apa? Itu manalah saya nak tahu. Saya nak you as a teacher buang je budak si Amir tu. Kami dah maafkan, tapi as a sekolah kami tak boleh buang budak sesuka hati macam tu je. Oh my god. Dia tu pukul anak I tau sampai lebam-lebam tau. You nak anak I masuk emergency dulu ke? Saya faham Puan, tapi kami kenalah berbincang dengan parents lain juga. Jadi saya harap Puan boleh fahamlah situasi kami. Tak apa, saya akan selesaikan perkara ni. Apa-apa saya akan inform terus dekat Puan. Ikutlah. Nanti apa-apa inform saya. Okey Puan. Saya balik dulu. Cikgu, kenapa nak jumpa saya ni? Saya minta maaf Puan kalau saya ganggu masa Puan. Tapi semalam ada satu parents mengadu kat saya yang Amir buat anak dia. Jadi saya nak tanyalah balik rumah. Amir ada lebam-lebam sana sini ke ataupun dia cerita dia gaduh dengan kawan dekat sekolah? Tak ada pula. Amir kurang. Tak. Sebab parents tu cakap anak dia lebam-lebam sana sini. Jadi parents tu nak keluarkan Amir daripada sekolah. Jadi saya perlu selesaikan masalah ni sebab SOP kami perlu tahu apa yang terjadi. Siapa budak tu? Yusof. Ke dia bukan anak saya? Saya tak tahu Puan. Sebab tu saya tanya Puan. Amir ada cakap balik cerita apa-apa ke yang Yusof pukul dia ataupun Amir yang terpukul Yusof? Tak ada pula. Elok je dia balik sekolah semalam. Kalau macam tu saya perlu tengok CCTV. Boleh Puan? Boleh lah.
Saya minta maaf kalau ganggu masa-masa puan. Jadi semalam saya dah tengok CCTV sekolah. Jadi saya dapati yang Yusof dengan Amir sebenarnya bergaduh. Jadi yang bertumbuk dahulu Yusof, bukan Amir. Jadi Amir sebalas balik je. Tapi saya tak tahu kenapa badan Yusof yang lebam-lebam, kenapa badan Amir tak lebam-lebam. Tapi saya tak tahulah ke badan Amir ada lebam-lebam bukan kat muka, kat ni. Tak ada. Anak I clean je. Kalau si Yusof nak pukul si Amir ni dulu, tantang mulut Amir tu yang macam puaka, and then dia marah lah. Accept the fact yang anak you bukan anak I dulu, okay? Anak you yang mulut macam puaka. Puan, okay, sabar puan. Okay, jadi kami rasa kami dah buat keputusan, pihak sekolah dah buat keputusan yang kami akan separatekan Amir dengan Yusof. Jadi tak jadi satu kelas lah. Kami takkan buat siapa-siapa. Cumanya saya harap perkara macam ni takkan berlaku lagi. Jadi saya minta maaf sangat. Tapi saya harap puan berdua boleh berbaik lah sebab ni lah sama-sama salah. Baik dengan dia? Lambat lagi Tapi saya nak tanya keadaan Yusof macam mana? Lebam dekat mana? Lebam dia dekat sini, dekat badan dia, dekat bahu tau. Maybe ada salah Amir juga. Jadi saya harap boleh maafkan each other lah. Tak apalah, lagi pun anak I pukul dia dulu. Tak apalah. Tak apalah, saya minta maaf. Okay, puan. Tak ada apa dah kan? Okay, saya nak balik dulu. Hati-hati, puan.